Ada yang tanya saya, mana lagi okey, ASB ke Public Gold? Jadi kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share untuk rujukan di masa akan datang. Jawapan dia, dua-dua terbaik. Tak perlulah kita nak pilih, kita simpan dekat dua-dua. Untuk jangka masa pendek, simpan dalam ASB dan juga tabung haji. Sebab dekat ASB dan juga tabung haji ni dibagi dividen. Tetapi kalau matlamat tuan-puan ni untuk jangka masa yang panjang, 2 tahunan ke atas, yang ni tuan-puan alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Sebab walaupun dapat dividen dan sebagainya, tuan-puan kena tahu untuk jangka masa yang panjang, bila simpan dalam bentuk duit ni, nilai dia makin lama makin susut, makin dimakan oleh inflasi dan sebagainya. Sebab tu untuk 2 tahunan ke atas, lebih baik alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Jadi sebenarnya tak perlu pun kita nak pilih. Untuk jangka masa pendek, ASB dan juga tabung haji. Untuk jangka masa yang panjang, alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Jadi bagi yang tengok video saya ni, tuan-puan yang dah simpan dekat ASB, dah simpan dekat tabung haji, tapi masih lagi belum ada akaun emas dengan Public Gold lagi, nak saya bantu mulakan tabungan emas dengan bimbingan dan juga ilmu yang betul, boleh isi borang sign up dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.